Ramai orang tak percaya, tapi simpan RM10 sehari boleh hasil RM3,650 setahun tanpa buat kerja lebih pun. Nak tahu caranya? Kalau anda ada 3,650 sekarang, apa anda akan buat? Simpan, labur, beli benda impian. Video ini akan bongkar cara paling ringkas, paling realistik untuk capai simpanan RM3,650 hanya dengan RM10 sehari. Realiti simpan RM10 sehari. RM10 kos teh ais, campur kuih, satu set lunch. Kita belanja RM10 tanpa fikir, tapi nak simpan RM10 kita banyak alasan. Kita secara ringkas di skrin, RM10 kali 7 hari, RM70 seminggu. 70 kali 4 minggu, 280 sebulan. 280 kali 12 bulan, 3,360. Kira balik RM10 kali 365 hari, 3,650. Saya kenal satu student simpan RM10 dari duit belanja. Setahun dia beli laptop sendiri, cash, tak perlu minta mak ayah. Kenapa susah nak simpan walaupun nampak senang? Tak konsisten, tiada disiplin. Ramai tak catat pembelanjaan harian. Gangguan emosi, beli ikut mood, bukan keperluan. Beli benda RM3 setiap hari selama 3 bulan, dah 270. Tapi kita rasa macam tak ada apa-apa. Cara mudah simpan RM10 sehari. Guna tabung fizikal bekas khas RM10. Guna e-wallet dan kategori khas, contoh MAE, Big Pay, Shopee Pay ada fungsi tabung. Auto debit dari akaun utama ke akaun simpanan. Simpan waktu tetap lepas subuh atau sebelum tidur. 9 malam cek simpanan dah atau belum. Tips elak bocor, guna cash, jangan scan je semua. Jangan scroll Shopee, Lazada waktu bosan. Guna konsep white 24 hours before buying anything. Cabaran 30 hari simpan RM10. Hashtag simpan 10 sehari. Buat checklist cabaran 1 hingga 30. Bonus kalau simpan lebih. Apa boleh buat dengan 3,650? Labur di ASB atau tabung haji.
Kirakan tahun depan kau ada 3,650 dan guna 1,000. Itu untuk mula bisnes. Lepas tu kau dapat 10,000 lepas 6 bulan. Semua dari sistem simpan 10 sehari je. Agak-agak dalam sehari duit kita lebih banyak pergi ke hendak atau simpanan. Cuba fikir. Kalau tak sekarang, 5 tahun dari sekarang pun kita akan ulang ayat aku tak cukup duit. Jangan tunggu gaji besar untuk simpan, untuk mula simpan. Mula simpan, nanti rezeki datang. RM10 mungkin kecil, tapi bila kau simpan konsisten, impaknya besar. Bukan sebab nilai duit, tapi sebab disiplin. Kalau kau rasa video ni bermanfaat, tekan like, komen